Assalamualaikum cikgu. Yang pertama kami nak tanya, boleh tak cikgu kongsikan sedikitlah silap-silap. Apakah kaedah dan strategi yang cikgu gunakan dalam pengajaran murid pemulihan bahasa Melayu? Kaedah yang sama tu tadi. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam pemulihan dia ada kaedah dia yang sendirilah. Sebab biasanya kita akan ikut berdasarkan kemahiran murid. Kita akan menggunakan kaedah yang sesuai dengan kemahiran murid. Dan kita banyak menggunakan bantuan BBM lah. Tapi untuk tahun ni, alhamdulillah lah, sebab sekolah dapat dalam program PAK 21 tu, program anak kita, iaitu program anak kita bawah UNIMED, banyak bahan-bahan yang telah diberikan kepada kita. Seterusnya, bagaimana cikgu merancang pengajaran untuk murid yang mempunyai tahap penguasaan yang berbeza? Okay, dalam untuk pemulihan ni kita menggunakan pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza tu kita mengkelaskan murid tu dalam 3 kumpulan lah. Kadang-kadang tu kita buat 2 kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama aras rendah, sederhana, dan aras yang okey lah, ialah aras yang okey lah. Jadi bahan tu kita akan sediakan mengikut aras tu. Seterusnya, adakah cikgu menggunakan bahan bantu mengajar BBM atau teknologi tertentu dalam sesi pemulihan? Jika ya, boleh kongsikan contohnya? Adakah cikgu menggunakan bahan bantu mengajar BBM atau teknologi tertentu dalam sesi pemulihan? Jika ya, boleh kongsikan contohnya? Okey, dari pemulihan ni biasanya kita banyak menggunakan BBM lah. Contoh saya gunakan nama roda suku kata. Okey, contoh roda suku kata. Misalnya roda suku kata lah, macam contoh kalau matematik, kita akan menggunakan bahan yang sekeliling kita. Contohnya saya menggunakan pensel warna untuk murid buat kiraan lah, tambah 2 dia akan letak bawah 2 tambah 2 akan dapat jawapan macam tu lah. Kita biasanya gunakan bahan yang sekeliling kita lah, yang mudah untuk budak terima kaedah pembelajaran dia tu lah kan. Ini contoh tu lah, contoh roda. Dia banyak, seperti saya banyak menggunakan buku, dan yang paling penting kita gunakan buku garisan biru merah tu. Okay, untuk biru merah ni kita nak mengajar tulisan. Okey, kita nak membentukkan tulisan. Dengan tulisan ni murid-murid ni dia akan dapat dia kenal huruf, dan secara tak langsung dia akan dapat memperbaiki kaedah pertulisan dia. Itulah kita gunakan kaedah yang mudah lah. Untuk murid-murid kita bagi yang susah pun mereka tak dapat ni, jadi kita nak bagi macam mana ikut yang mereka mudah. Jadi yang seterusnya kita masuk kepada bahagian penilaian dan perkembangan murid. Bagaimana cikgu menilai kemajuan murid dalam program pemulihan? Okay, dalam pemulihan dia ada 3 kali saringan yang kita akan lakukan lah. 3 kali saringan untuk itu, ataupun kita akan dipanggil sebagai ujian pelepasan. Kita tak panggil ujian, kita panggil saringan. Kita tak dipanggil ujian, kita panggil saringan. Okey, saringan pelepasan tu kita buat 3 kali. Satu awal tahun, maksudnya bulan pertama, lepas tu bulan 10 dan bulan 12. Okey, jika di situ murid melepasi, contohnya markah semua 50. Kalau murid melepasi 42 atau 50, dia boleh ke kelas perdana lah. Kalau kata bawah pada tu, kita masih ambil lagi jalankan kelas intervensi pemulihan macam biasa lah. Untuk ni, jadi dia dalam tu kita ada soalan saringan tu ada disediakan. Jadi kita menggunakan soalan saringan tersebut lah. Yang seterusnya adalah dalam pengalaman cikgu, berapa lama biasanya murid mengambil masa untuk menunjukkan peningkatan yang ketara? Okay. Untuk peningkatan yang ketara ni biasanya kita perlukan support ataupun sokongan daripada pihak waris lah. Sebab kalau kata untuk di sekolah saja kita tak mampu nak bagi banyak, kalau kata tu kita memerlukan sokongan waris di rumah lah. Sebab tu kita ada sediakan bahan, kita sediakan buku untuk waris buat semuakan untuk bacaan bersama dengan waris di rumah lah. Kalau saya tengok kaedah tu merupakan kaedah yang cepat lah dan berkesan untuk mengurangkan masalah murid dalam pembelajaran ni lah. Selalunya berapa bulan? Kalau biasanya saringan tu biasanya kita akan lepas, ada murid yang akan melepas 2 atau 3 orang macam tu lah. Kita gunakan berdasarkan saringan tu. Program pun kita akan ambil berdasarkan saringan. Kalau kata
tak keluar lagi arahan untuk kita buat saringan, kita tak ni lagi, tak lepaskan lagi. Jadi kita tunggu saringan tu, dapat kesan saringan tu, barulah kita lepaskan ke kelas perdana lah, untuk teruskan di kelas perdana. Yang ketiga, boleh cikgu kongsikan contoh kejayaan seorang murid yang pernah cikgu bantu? Jadi kejayaan murid ni yang saya bantu, satu dia berani membaca lah, ataupun membaca di perhimpunan lah. Jadi kita ada buat agaklah program macam tu bagi nak membina keyakinan murid untuk bercakap di depan. Kadang-kadang murid pemulihan ni biasanya banyak yang rasa rendah diri sebab tak berani nak ke depan. Jadi kita buat kaedah tu lah, kita panggil dia untuk dia bercakap di depan, ataupun menjadi MC ke, menjadi pengacara di perhimpunan. Secara tak langsung dia boleh membina keyakinan diri dia lah. Seterusnya cikgu, apakah cabaran utama yang cikgu hadapi sebagai guru pemulihan? Cabaran utama saya hadapi yang paling ketara setakat ni kehadiran murid lah. Sebab tu sokongan daripada ibu bapa ni kita perlukan sangat-sangat lah. Sebab setakat ni murid tahun 6 pun masih ada lagi. Sebab kat isu dia tak hadir. Sebab tahun 5 pun dia tak hadir, tahun 4 pun dia tak hadir, saat dia hadir, saat dia tak hadir. Jadi susah untuk kita nak buat penilaian untuk dia lah kan. Yang paling besar setakat ni yang saya duk tengok kehadiran lah. So far nak kata ni budak tak kata teruk sangat tu, taklah teruk sangat, tapi depa boleh cuma dari segi tumpuan. Lepas tu yang paling penting tu kehadiran lah. Kalau kehadiran, insya-Allah kalau dia mai hari-hari, insya-Allah dia akan dapat, walaupun sehari dapat satu perkataan pun dah cukup dah. Sebenarnya dalam pemulihan pun kita punya objektif pun kita tak letak tinggi. Objektif kita letakkan sehari 3 perkataan atau 4 perkataan murid boleh capai pun itu dah cukup tinggi dah untuk pemulihan. Seterusnya, adakah cikgu mendapat sokongan mencukupi daripada pihak sekolah, ibu bapa atau pihak KPM? Alhamdulillah lah, setakat ni memang sokongan tu memang mencukupi lah. Dari segi pentadbiran pun banyak membantu. Kadang-kadang kami menjalankan kami buat dialog prestasi. Menjalankan dialog prestasi bersama pentadbir, bersama waris-waris dalam usaha membantu murid-murid pemulihan ni lah. Lagi sokongan PPD pun banyak, PPD, pihak GPN, KPM pun banyak menyediakan bahan-bahan lah. Bahan-bahan untuk murid-murid pemulihan. Yang paling utara memang untuk bawah program anak kita ni banyak disediakan bahan-bahan yang dapat membantu lah. Dari segi TV, dari segi dam untuk membaca, apa tu, banyak benda lah yang banyak bantuan yang saya dapat lah untuk murid pemulihan. Kalau dari segi ibu bapa? Dari segi ibu bapa, dari segi macam masa dialog prestasi tu kita boleh memaklumkan apa-apa. Ibu bapa ni bagi kerjasama juga, tapi biasalah murid-murid pemulihan ni kebanyakan mereka ibu bapa yang struggle dengan kerja. Jadi terpaksa, kita pun faham kadang-kadang kita nak paksa sangat pun susah juga. Jadi kita ni jelas cuma sikap murid tu lah. Yang ni paling penting sikap murid tu lah. Ada banyak yang berusaha sendiri tu, insya-Allah kebanyakan dapat lah. Jadi soalan yang terakhir, apa bentuk sokongan yang cikgu rasa paling membantu dalam melancarkan program pemulihan? Sokongan saya ingin mencadangkanlah pada contoh program pemulihan ini, diminta supaya menyediakan pembantu guru pemulihan lah. Macam program anak kita ni dia ada disediakan pembantu. Saya tengok alhamdulillah lah dengan pembantuan tu secara tak langsung dia boleh membantu untuk memudahkan pengajaran ni lah. Dia membantu jugalah. Selain itu waris tu memang sangat-sangat penting lah untuk nak nampak kejayaan ni. Saya rasa waris perlu penting lah di samping kita sekolah di samping kita menyediakan cara kaedah pengajaran yang bersesuaian kepada murid lah. Cuma biasanya pada murid pemulihan ni dia nak kata ni tak ada sangat, tapi ada yang murid pemulihan ni ada yang ikut ibu bapa yang bekerja di luar negara. Lepas tu mereka jadi macam malu untuk cakap bahasa Melayu pun macam tu lah. Banyak-banyaklah benda contoh-contoh ni lah. Okey, itu saja soalan yang kami akan temu buat cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu.